Dalam masa 3 hingga 5 tahun lagi, lebih kurang 700,000 pekerja dekat Malaysia ni mungkin akan hilang kerja tau. Dan ini bukan saya yang cakap guys, ini adalah seperti mana yang diberitahu oleh Talent Corp. Akan tetapi saya boleh bagi tahu bahawa saya 100% setuju dengan apa yang dia orang bagi tahu. Dan yang akan kena ni bukan sikit tau, dia sampai 22 sektor, daripada hotel, pelancongan, retail sampailah ke oil and gas dan juga hospital. Akan tetapi bukan semua orang yang kena sama rata. Malaysia terancam kehilangan pekerja 700,000 dalam waktu kurun 3-4 tahun. Ini bukan kata admin, tapi ini kata orang Malaysia sendiri atau influencer Malaysia sendiri. Jadi mari simak video ini sampai full supaya tidak ada misinformasi dan kesalahpahaman. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Jadi kenapa Malaysia ini bisa kehilangan 700,000 pekerja ya di tahun atau 3 atau 4 tahun kemudian? Ya karena mungkin salah satunya kemajuan teknologi dan geopolitik yang makin canggih, dan di sisi lain tangannya yaitu Indonesia mungkin bisa berkembang di masa-masa itu. Jadi mari kita bahas sepenuhnya. Yang paling berisiko adalah mereka yang berhadapan dengan kerja yang rutin, berulang-ulang ataupun banyak guna data, sebab kerja-kerja macam ni memang akan kena tampau habis dengan AI. Bahkan tetapi kita kena faham tau, yang AI ni bukan datang nak menghapuskan semua kerja. Dia lebih kepada menukar cara kita bekerja. Cara kerja kita of course guys akan berubah. Malah akan ada lebih kurang 120 jenis kerja yang akan muncul, yang sebelum ni tak wujud, tapi dia akan wujud, especially dalam bidang macam contohnya AI specialist, data scientist dan juga ekonomi hijau. Tapi masalah sebenar dia dekat mana? Masalah sebenar dia bukanlah peluang itu tak ada, akan tetapi ramai yang masih tak ready lagi. Contohnya macam skill yang kita ada ni tak match dengan apa yang industri nak, especially dekat kalangan SME. Sebab itulah Talent Corp tekan yang benda paling penting sekali adalah bukan lagi kita dapatkan sijil semata-mata, akan tetapi skill sebenar, iaitu bermaksud kita kena upskill, reskill. Kalau kita tak bagi perhatian kepada benda ni, memang kita akan tertinggal. Guys, lagi satu, korang ada terdengar tak satu berita baru-baru ni yang memang viral lah dekat Hollywood, yang mana pelakon Marvel iaitu Evangeline Lilly. Dia sendiri sound direct Disney sebab mereka telah membuang lebih kurang 1,000 pekerja, termasuk orang-orang kreatif yang pada asalnya telah membina dunia Marvel ni daripada awal. Dia juga persoalkan kenapalah manusia yang pada asalnya mencipta idea tu, design karakter semua, sekarang ni sudah digantikan oleh AI. Akan tetapi benda ni kita tak boleh buat apa-apa guys, sebab bila syarikat besar ni dia mula mengejar kecekapan ataupun efisiensi, manusia ataupun tenaga buruh ni akan jadi optional. Jadi secara realitinya AI ni bukan soal masa depan, dia dah start sekarang ni. Sama ada kita adapt atau kita akan jadi sebahagian daripada statistik yang kehilangan kerja. Nama Maybank tiba-tiba dipetik dalam siasatan skandal minyak sawit bernilai berbilion ringgit di Indonesia. Apa yang sebenarnya sedang berlaku? Minggu lalu, beberapa kaki tangan Maybank Indonesia dilaporkan telah dipanggil oleh pihak berkuasa. Mereka bukan datang dengan tangan kosong, malah mereka membawa kotak-kotak rekod dan laporan transaksi kewangan untuk membantu siasatan yang sedang dijalankan. Siasatan ini berkaitan dakwaan bahawa beberapa syarikat minyak sawit Indonesia mungkin telah menyeleweng rekod laporan harga ekspor yang lebih rendah daripada harga sebenar. Apa yang dilakukan oleh syarikat tersebut? Harga yang dilaporkan lebih rendah membuatkan keuntungan yang ditunjukkan juga menjadi lebih kecil, dan jika keuntungan nampak kecil, cukai yang perlu dibayar kepada kerajaan Indonesia juga boleh menjadi lebih rendah. Inilah yang sedang cuba dibongkar oleh pihak berkuasa Indonesia. Setakat ini, sebanyak 10 syarikat minyak sawit utama termasuk syarikat Salim Group, sebuah nama besar di Indonesia, sedang berada di bawah perhatian penyiasat. Namun, penting untuk difahami, Maybank masih belum dituduh melakukan sebarang kesalahan. Bank itu hanya membantu siasatan dan memberi kerjasama
kepada pihak berkuasa. Tetapi cerita ini tidak berhenti di situ. Presiden Indonesia Prabowo Subianto kini sedang melancarkan tindakan yang lebih agresif untuk memburu pihak yang didakwa menyembunyikan keuntungan hasil komoditi negara tersebut. Langkah ini menghantar mesej yang jelas bahawa kerajaan Indonesia mahu memastikan setiap sen hasil kekayaan negara kembali kepada rakyatnya. Namun, pada masa yang sama, tindakan tegas ini turut membuatkan sesetengah pelabur asing mula berasa bimbang. Akibatnya, aliran wang mula keluar daripada pasaran Indonesia.